Bagaimana cara pembayaran video kepada si mati? Bayar video lagu ni nah. Video ni apa dia? Bayaran bagi ganti sembahyang dan puasa. Sembahyang dengan puasa. Jika mau ayah tinggal sembahyang dan puasa, berapa kita kena kira? Satu sembahyang, satu cupuk kena bayar. Satu cupuk beras. Lah ni sama dengan 700 gram. Pas itu umbuh waktu beg 100 gram sama dengan secupuk sama dengan sekilo. Kita basi dah lah tu, basi dah. Berarti satu waktu sama dengan 1 kilo beras. Kira berapa nak waktu beg? Misalnya 1000 waktu tak semayang, 1000 kilo. 2000 waktu, 2000 kilo. Misalnya 1000 kilo, kena waktu beg 2000 kilo. Puasa pula sehari kena bayar secupuk. Sehari kena bayar sekilo juga. Jadi kira-kira semayang 1000, puasa 1000 contohnya lah. Jadi 2000 kena bayar 2000 kilo. Katanya kawan tu nak beli beras 2000 kilo ni tak ada piti. Ambo boleh beli 1000 ya. Nak buat ke mana? Okey. Serah ke orang pondok, dia pandai cara nak selesai dia. Selesai dia lagu mana? Serah wakil kepada dua orang. Saya serahlah kepada ustaz ko, kepada kawan ni untuk bayar video wajib ganti semaya dan ganti puasa bagi mak ayah hamba. Okey. Kawan tu akan sedekah beli beras 1000 kilo, dia tolak. Bayar dah lah, bayar ke hamba sekali dah. Bayar selesai dah. Kau anak pula, hamba pula, okey tolak. Saya hamba depan tu, dia panggil tolak beras. Hamba pula boleh beras tu hamba pula bayar. Hamba wakil daripada arwah sikit-sikit bayar video dia puasa dengan semaya dia. Ui kot saya hamba pula. Dia pun pergi pak 2000. Bayar kat hamba 1000, boleh kat hamba 1000 hamba bayar pula pada dia jadi 2000 dah. Bayar. Selesai ke. Kalau hak banyak hak beratnya mak ayah dia 10,000 kena bayar. 10,000 cukup. Dia beli 1000. Nyanyi hamba. 10 kali kena tolak. Tolak ni pula, hang ni mai tolak hamba pula, hang ni tolak hamba. Kosok kali body hamba. Boleh 1000 kilo ya. Tu cara nak selesai video ni. Kalau tak selesai lagu tu, tak sudah semayang. Kita tak tahu berapa mak ayah kita tinggal puasa. Masa muda dia gapo-gapo dah, kita bajet lah lebih kurang. Mak ayah hamba ketika umur 15 dulu galak sungguh. Lompat ago-go, greng joget dalam rumah pacerah. Semayang bel podak. Jadi waktu tu dalam umur 15 sampai umur 25 berat sungguh dia. Rasa tak semayang bel. Lebih kurang lah, congok lah lebih kurang. Basi sikit 2-3 tahun, patut kira. Setahun 360 waktu. 360 hari. Kali 5 waktu sehari, kali kira. Kali pula dengan tahun, puasa pula setahun 30 hari. Berapa tahun? 10 hari. 30 kali 10 300 cukup. Kira sekali tu bik lah jumlah. Basilah pandai-pandai lah. Salah lebih lah.